Isu tunggakan gaji terus membelenggu Kelantan Darul Naim FC KDN FC. Kelab itu masih belum melunaskan baki 4 bulan bayaran kepada pemain. Presiden Kelab Rozi Muhammad akui masih terdapat baki tunggakan yang belum dijelaskan, namun menegaskan usaha sedang giat dilakukan untuk melansaikannya dalam tempoh terdekat. Pada awalnya, tunggakan cecah 7 bulan dan 3 bulan daripadanya telah diselesaikan sejak Februari lepas. Pihaknya komited menyelesaikannya agar dapat terus bersaing Liga Malaysia musim depan. Dalam pada itu, Rozi nafi dakwaan tunggakan gaji pemain mencecah 8 bulan. Mengulas mengenai persiapan pasukan, KDN bakal buat rombakan besar. 70% pemain dan kaki tangan pengurusan baharu bakal di ketengah musim hadapan. Sebelum ini, media melaporkan beberapa pemain boikot sesi latihan berikutan tunggakan gaji.